Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon perlindungan daripada orang-orang yang jahat, orang-orang yang nak tipu-tipu kita, nak memperguna-gunakan kita, memperalat-alatkan kita, mempermain-mainkan kita, nak bodoh-bodohkan kita. Apatah lagi oleh orang yang ada kuasa, orang yang mungkin kita percayai, takkan lapat lebay nak menipu. Dengan janggut yang panjang mungkin, dengan sarbannya, dengan jubahnya, kelihatan seperti orang baik. Orang salam cium tangan dia, kita pun nak ikut. Katanya kalau nak kenal Allah, harus melalui dia. Kita pun lakukan. Orang minum air rendaman, kaki dia pun kita telan. Kita tak geli kerana nak sangat. Kononnya awalnya nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berjauhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus kenal apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Kita yakin Allah Rabb bagi alam semesta ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita sembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan.